Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan Gun dilantik sebagai Ketua Jurulatih baharu Selangor FC. Perkara itu disahkan Selangor menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di media sosial kelab Selangor FC. Menurut kenyataan berkenaan, pelantikan Kim Pan Gun dibuat berdasarkan pengalaman luas serta rekod pencapaian cemerlang yang dimilikinya dalam arena bola sepak. Berbekalkan pengalaman yang luas serta pencapaian yang cemerlang, kelab percaya Kim Pan Gun akan memikul tanggungjawab sebagai Ketua Jurulatih skuad utama Gergasi Merah dengan jayanya serta mengemudi pasukan Selangor ke tahap yang lebih tinggi, menurut kenyataan itu. Nama Pan Gun bukan asing dalam kalangan peminat bola sepak tempatan apabila pernah membimbing skuad kebangsaan dari 2022 hingga 2024 dan membawa Malaysia ke Piala Asia 2023 di Qatar. Jurulatih kelahiran Korea Selatan itu meninggalkan Harimau Malaya pada Julai 2024 dan menyertai Ulsan HD, namun dia kemudian berpisah dengan kelab itu pada Ogos lalu. Dalam masa sama, kenyataan itu turut memaklumkan bahawa Christophe Gamel, yang sebelum ini mengendalikan pasukan sebagai Ketua Jurulatih Interim, akan menggalas peranan sebagai pengarah teknikal.